Baru 77. Serius lah korang. Ini boleh membuatkan saya berhenti lebih lama ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rara. Serius lah korang 1700. Mantap lah Rara. Rara cakap Arab, terima kasih. Yang betul lah, yang NF, benar terima kasih. lah. Yang benar lah. Rara, thank you so much. Kaya terus sihat, tenang, bahagia. NF, thank you so much. Serius lah korang, serius lah. Nana, terima kasih Nana. Tina, Waalaikumsalam. Farid, thank you. Serius lah korang. Amin, terima kasih Rara. Thank you so much. Baru 91. Mantap Kak Cantik, mantap Farid. Jadi thank you geng. Mana yang belum paskat, korang paskat geng. Yang baru masuk, Assalamualaikum semua. Jangan lupa untuk send komen dekat bawah ini. Komen, say hi, bagi salam, semua macam biasa. Lepas tu disusuli dengan 10 share. Dan disusuli dengan tapping. Dan disusuli dengan tas-tas kita kat atas geng. Let's go. Jangan lupa paskat juga. Okay, mana yang tak tahu paskat kat mana, dekat atas ni ada, korang nampak love yang warna kelabu. Dan dah bagi, tekan tu banyak, geng. dia akan jadi warna oranye. Ni yang lain-lain dengan syarat korang ada 1 koin. 1,800 orang ni. Awal ramai masuk pagi ni. Ismi, terima kasih. Cyber, terima kasih. Ika, terima kasih. Kau tengok. Mak Anwar kena bagi 14 sampai 15 ni. Thank you. Joybag, thank you. Muhammad, terima kasih. Asyikin, salam. Thank you. Hi boy. Hello everybody in the house. Ya, suara hilang balik lah? Suara hilang. Boy dari tadi sedu-sedu geng. Saya rasa dia nak tinggi lagi lah geng. Cukup lah tu boy. Kecil ni perlu dibesarkan. Cukup lah tinggi tu boy. Kau nak tinggi mana lagi? Siap, tinggi. Angah, terima kasih Angah. Baik yang dah bagi. Kau ambil lah tinggi aku Fik. Yang tak bagi lagi. Bisa boy. Kita ada 1,800 orang. Terima kasih. Tadi masa fikir tu kau percaya. Cik, terima kasih. Easy. Yang baru masuk tolong paskan guys. Thank you. Bantu ramai-ramai kita punya. Thank you. Thank you. Asyikin, thank you. Bantu Ros. Sudah. Teman, thank you. Mantap lah Mantap Farid. Kaya terus Farid. Geng, Sapik dapat paus. Boy pun nak paus. Nazi, thank you. Geng, Sapik dapat paus. Thank you so much. Geng, Boy tak puas hati. Boy pun nak pabus. Terus sedih suara kau Sedih bang. Terus sedih suara kau Boy jadi Boy last dapat paus semalam geng. Bang tadi Syafiq ejek saya, dia kata saya gemuk. Semalam Boy dapat paus 3 tahun lepas. Memang bersuang gemuk. Oh, terima kasih. Boy nak pabus. Boy nak pabus. Dia tolonglah bang. Farid, thank you so much. Kaya Sampai terus dapat Farid. pabus. Boy tak ada pun. Hai Amirul, terima kasih. Farid, thank you. Boy nak pabus. Thank you my os. Boy nak pabus. Triple X, thank you ya, thank you so much. Duras, thank you. Pabus tu 5 tu tak gerak-gerak bang. Cik Ma, terima kasih. Kak Azul, Waalaikumsalam. Farah, terima kasih. Nak bagi pabus bang. Cik Ma, terima Semalam kasih. Boy mimpi dapat pabus geng. Sama, saya mimpi abang saya bagi 5. Iji, thank you. Ya. Cik Ma, terima kasih. Thank you, Cha. Putri. My all. Thank you my all. Geng, sikit lagi top Daddy, top 20. Geng, 28k lagi kita settle guys. Allah, 28k lagi kita settle. Ya ampun. Banyak bang, 5 cukup bang. Ya ampun. Mantap lah. Ya Allah. Yang sampai belum paskan, tolong paskan ya guys. Paskan ramai. Kak Siti Nur. Mantap lah. Geng, Boson dapat pabus, Sapik dapat pabus, Boy tak dapat pabus lagi. My all, thank you. Geng, kerana apa? Sesiapa yang bagi pabus, automatic comel dan handsome. Sikit lagi nak Sul. Sofia, terima kasih. Akan menjadi comel dan handsome guys. Okey, yang lain gerakkan donat. Terima kasih ya, terima kasih. Donat geng Sofia, terima kasih. Ros, kita gerakkan ya geng. Semoga sihat selalu Fi. Terima kasih Rara. Thank you so much. Ros, Thank you, doakan semoga doa yang baik itu balik pada awak juga Rara. Terima kasih banyak. Review lah, janganlah minta kat orang macam itu. Saya minta tak apa, korang janganlah komen. semangat semua. Review ingat apa Thank sekusen ke? you, terima kasih. Terima kasih M. Mantap Bosan. Comel ke boy? Ros comel. Siapa bagi Ros, korang automatic gebu gebas langsing cantik Terima kasih bos, terima kasih. paling awesome dan excellent everybody. Sampai review. Ya. Tak apa, saya nak lagi 3 paus je. Tak apa bang. Tak masuk lah.
Thank you. Aida, terima Banyak kasih. sangat tu cuci buat mahal. Ya. Tadi 90 sekarang 86 kejap Teruskan. You cuci boleh? Lara, terima kasih Lara. Ya, geng. Siapa pemberi-pemberi ros ni automatik orang harum semerbak ros. Nampak apa komen tu? Sikit lagi. Hanya yang hijab yang terbuka. Ya, Sikit geng. lagi. Sebab Assalamualaikum semua. Malam ni kita berada di Melaka, geng. Yes. Melaka Darul Aman. Bukan. Hah? Melaka Darul Khusus. Itu Kedah. Oh, Melaka Darul Khusus. Yes. Darul Khusus. Melaka. Ya. Melaka Bandaraya Bersejarah Hawau. Oh, ya. Ha. Kau ni kau lah boy. Kalau guru Kau boleh tahu, boy. memang fail. Kita bersama dengan Syafiq Salih, ada Boy TOT dan kita welcome kita punya Kejap lagi boy, kejap lagi ada. satu Okey, tim explore Moy daripada paling Sarawak ni. comel, paling cantik dan Captain. paling wangi. Captain, buka. Tolong buka filter Abang Zainal boleh tak? Jangan kecil-kecil kat muka. Semalam Moy dah Buka filter Abang Zainal. Boleh tak? Mana ada filter? Betul lah ni muka. Masa kecil macam Abang Zainal ni. Satu tu. Astaga. Majurah, terima kasih. Boy semalam mimpi Moy bagi itulah geng. You have a new friend tak? Dia datang daripada Sarawak bang. Tadi ni. Apa ni? Dia Meteor. kebetulan hari ni kita nak bergerak. Boy Okey pun tak? Boy kata Tap tak and apalah, share, bawa geng. dia- Tap bawa and dia jalan share. kat sini. Kamera okey tak? Bawa dia jalan kenal-kenal lah. Okey tak? Dia datang 2 hari ke 3 hari ke Semenanjung. Farid Melaka mantap. dekat Farid, mana? thank you so much. Melaka kita tak boleh bagi tahu lokasi kat mana. Salam. Kat mana lebih cepat. Esok kita nak ke Borneo, kita ada kawan Terima kasih semua geng. Semoga hari terus sihat, tenang, bahagia. Aku risau pasal ni. Ya Allah, bang. Saya risau lah. Lagi bang. Lagi dua. Bang, ya Allah, bang. Kejap geng, kejap. Allahu Akbar, ya Allah. Sebablah Ya Allah, bang. Ya Allah. Ya Allah, bang. Kan guys, korang kenal lah Moy geng. Kalau asal masuk. Mantap lah Moy. Paling gebu dan paling comel dan paling wangi dekat TikTok. Terima kasih lah Moy. Dengan ini Moy akan bagi 1 paus lagi. Ya. Plastik sangat. Bang, terima kasih banyak-banyak bang. Semoga mewah rezeki bang. Terima kasih Moy. Ya rezeki Moy. Okey, yang lain, orang lain nak bantu atas yang besar-besar, donat ni jalan je. Aduh. Okey. Terus dah bagi Kejap. geng. Okey. Okey, boy, doa dulu boy. Lepas tu kita cerita. Depan sikit. Lepas sikit. Melencak sikit tu. Doa dulu kan, ni tempat malam ni rumah dukun. Makan semua. Rumah dukun. Saya tak pernah sampai rumah ni. Tak sampai. Semalam. dah lama aku tak atas ni. Jangan nak donat Salam. sangat Suhaila Suhaila jangan nak donat sangat Abang Sen komen apa? Linda, Kak Linda, thank you so much. Kena ambil kelas lakonan betul kan? Mantap. Lah, hai. Okey geng. Sebelum kita Apa masalah mulakan saja aku eksplorasi ni? kita pada waktu malam Tolong ini, jangan bagi masalah kat aku. Okey. seperti biasa mari kita dahulukan dengan bunyi kitab Al-Fatihah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat baginda dan seluruh umat manusia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawilna sakaratul maut wa anta minan nar wa liqanil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa seluruh umat manusia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kejarian kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sebarang binatang buas, binatang berbisa. Jauhkanlah kami daripada sebarang malapetaka dan musibah ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mewahkan rezeki kami, mewahkan rezeki kepada view-view kami yang menilai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey geng, jalankan donat tu tinggal lagi 7 Teruskan, lebih. ya. Alright, Teruskan saya untuk sambil sesi sebelum kita bermula lah, kita ambil sedikit penceritaan. Yes. Penceritaan Dengar betul geng, pakai earphone. Okay. untuk korang dengar. Dengar betul ya guys.
pakai earphone, terangkan brightness. Sebab lokasi hari ini adalah lokasi baru. Okey. Sekejap. Macam tak clear pula aku punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, pengacara anda pada malam ini. 888. Saya akan menemani anda menghebahkan berita-berita yang benar dan berfakta. Jadi malam ini kita berada di sebuah lokasi yang dikenali sebagai Rumah Dukun. Lokasi ini 15 tahun yang lepas terdapat seorang lelaki dipercayai berwarga negara Indonesia. Dikatakan mengamalkan ilmu hitam dan juga dipanggil dukun di sekitar kawasan ini. Tetapi berlaku satu tragedi di mana dukun tersebut diserang oleh beberapa individu dengan tujuan untuk mencuri harta benda. Lembu. Director, siapa dia ni? Tolong bagi keluar dari set, tolong boleh tak? Aku script writer. Apa benda? Skrip salah. Tolong apa jangan benda kacau. lah? Skrip salah. Apa Skrip benda salah. lah? Bukan lembu lah. Lembu. Dia curi tenggiling. Lagi salah. Minta maaf lah, geng. Salah info lah Sapik ni. Ada orang kacau lah. Salah info lah Sapik. Bukan lembu lah Sapik. Itu lembu 2 hari lepas. Ini tenggiling. Okey. Wan Kamarudin Mapit melaporkan dalam berita 888. Hari ini, saya dan kru menerjah sebuah lokasi yang terletak di sekitar Melaka, Bandaraya Bersejarah. Dikatakan lokasi ini mempunyai Apa kau ini? Emilia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan Kamarudin Mapit 888 akan menerjah sebuah lokasi yang dikatakan penuh dengan misteri. Hari ini saya dan kru akan melakukan satu tinjauan malam yang dikatakan lokasi ini terdapat beberapa gangguan yang agak keras akibat daripada kejadian 15 tahun yang lepas. Kawasan ini didiami oleh seorang dukun yang mengamalkan ilmu hitam. Berlaku sebuah tragedi di mana dukun tersebut diserang oleh beberapa individu yang ingin mencuri harta bendanya, iaitu lembu. Dengar macam kelakar, tapi tak kelakar. Bukan harta benda haiwan. Tolong diam boleh tak? Okey. Director, apa ni? Cut. Aduh. Okey, back. Ambil yang lembu tadi, ambil lembu tadi. Ambil lembu. Sama Sama. Aduh. Boy lembu. yang mana? Ambil yang mana ni? Ambil lembu. Okey, lembu. Harta benda lembu. Tadi tu. Dikatakan terjadi sebuah tragedi yang di mana seorang dukun tersebut diserang oleh beberapa individu yang mana dengan niat untuk mencuri harta benda maupun dikatakan lebih tepat lembu. Ketika pergelutan berlaku, salah satu daripada individu tersebut telah pun menghikam mangsa. Lalu mangsa melalui dan juga dikatakan cedera parah. Dikabarkan mangsa menahan sakit selama 7 jam dan kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Seperti mana yang anda lihat di dalam belakang ini adalah tempat laluan ke rumah tersebut. Rumah tersebut dikabarkan telah pun ditinggalkan hampir 7 ke 8 tahun tanpa ada penghuni. Tetapi apa yang mencurigakan, kawasan tersebut, rumah tersebut bagaikan sedang ada penjaga. Ada yang mendiami, tetapi hakikatnya tiada. Jadi malam ini, saya dan tim serta kru akan pergi meninjau, menonjol dan melihat kawasan ini. Wan Kamarudin Mapit 888. Mantap Wan. Mantap. Padu Wan. Kau tukar apa aku punya ni? Tadi masa yang 4 lembu tu, itu sesuai sikit lah. Kau pakaikan lembu atas kepala aku? Ya. Okey, teruskan Ros. Okay, standby untuk seram-seram geng Teruskan Hinat. Standby untuk seram-seram, okey? Tadi kita sekarang ni gura-gura bagi korang release dulu
dulu, stres-stres. Lepas ni korang akan standby. Itu tak kelakar tak geng? Itu cerita betul tu. Bukan. Tuan ojol ada. Okay. Thank you guys. Teruskan. Lama-lama settle tas kita guys. Korang gerakkan sikit-sikit, lama-lama settle. Terima kasih. Lagi 25k tas kita. Okey. 25k lagi tas kita settle. Donat gerakkan geng Janganlah tak gerak donat tu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2,800 orang. NF, kemantapan 1,000 NF. lebih orang baru masuk ni. Mantap. Kenapa tak gerak Thank you so donat tu much. salah satu? Kita cuba. Saya boleh biasa nanti. Awal lagi. Dah tak gerak, boleh dia. Dah letak tas kecil semua. No eye clear. Teruskan guys. Kita cuba baik. Kak Rai terima kasih. My all. Thank you. Kak Rai terima kasih. Sis Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lara terima kasih. Dengar tak? Ibu JJ itulah. InsyaAllah. Faham tak siapa faham dengan satu? Mungkin kita lama juga kat belakang ni kan. Faham tak dengan penceritaan tadi? Lama juga sampai Ahad kot. InsyaAllah. Tengok sana. Kita mengisahkan tentang Hai terima kasih. dukun tadi. Okey, memang lokasi ni Hai terima kasih. baru bagi boy. Okey, pada yang baru tahu, semalam saya dah pergi sini geng Siapa yang masuk kat sini, siapa yang masuk saya punya live semalam, korang dah tahu tempat ni macam mana, apa cerita dia. Kenapa saya berminat untuk buat explore kat sini tentang penceritaan kisah-kisah lepas dia geng. Sangat-sangatlah berminat sampai saya semalam, walaupun saya 2 kali saya pergi hospital, bukan hospital, saya pergi klinik untuk mendapatkan ubat. Sebab semalam saya tak okey. Hari ni pun sama juga tapi okey daripada semalam. Saya nak sangat tengok depan mata macam mana keadaan rumah tu yang dikatakan dah ditinggalkan selama 15 tahun tapi dia nampak macam elok je lagi. Walaupun rumput lalang tinggi tapi rumah tu masih berada dalam keadaan yang cantik lagi. Azrul terima kasih. Azrul terima kasih. 15 tahun yes. Jangan nonchalant sangat. Nonchalant. Kejap Nonchalant tu aiskrim dia. Aiskrim vanila Nampak tadi macam baru tadi. Yes. Bang ni Shinan terima kasih. Saya tengah naik angin. Oh, saya tengah naik angin. Ada aku kisah kau naik angin. NF terima kasih. Tak puas malam. Zainab terima kasih. Mimi terima kasih. Ili terima kasih. Mimi terima kasih. Mami Gorgeous Waalaikumsalam. Riz thank you. Mantap apa? Kenapa tu? Tahu ada orang kisah naik angin. Oh tak? Inilah. Dia naik angin dia pergi pasal lah geng. Bukan pasal saya geng. Alin terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yati Waalaikumsalam. My Al terima kasih. Cik Not terima kasih. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mas Tini Fatin terima kasih. Sini spider tak? Alamak, korang tanya saya spider ke? Semalam kan, tak tahulah kenapa dekat tempat ni saya tak fokus langsung pasal spider. Tapi so far saya tak nampak apa-apa spider tau. Semalam kita cuba malam ni geng. Boleh tak kita tengok spider hari ni? Kita cuba. Sebenarnya kat mana-mana ada je. Tapi saya tak tahu kenapa kat sini saya tak nampak. Ataupun memang saya tak nampak dah. Waalaikumsalam yang bagi salam geng. Jangan lupa untuk punch card. Jangan lupa untuk share. Malam ni kita kat tempat best geng. Malam ni kita kat tempat best. Tempat yang semalam kita pergi. Korang tahu gangguan dia macam mana, penceritaan dia macam mana. Dekat sini kisah asalnya adalah dia adalah yang kita menghala ni adalah rumah
seorang bekas dukun. Kenapa dia bekas? Maknanya dia tak ada dah sekarang. Cerita tu 15 tahun lepas, pada tahun 2010 dia duduk di sini. Kenapa dia tak ada? Ketika 2010 masa tu dia mempertahankan dia punya ternakan, iaitu lembu. Ada 6 ekor lembu. 6 ekor lembu yang dipertahankan, yang ada orang nak curi, sekumpulan orang nak curi masa tu, dan dia dihikam berkali-kali. Dia stay, walaupun dia dihikam, dia stay sampai 7 jam baru dia pergi. Okay, start daripada itu rumah tu terbiar sampai sekarang masih ada lagi rumah tu, dan masih dalam keadaan baik. Korang boleh tengok difference dia nanti, mana yang tak nampak semalam, yang tak masuk semalam, korang boleh tengok difference dia. Gate pagar depan dia dengan rumah tu, geng. Pagar memang kalau korang cakap 800 tahun pun saya percaya, pasal dah nak roboh dah. Nampak gaya ni. Tapi thank you so much. Tapi bila korang tengok rumah tu, macam tak percaya, macam baru lepas cat dia. Thank you so much. Kali terus sihat, tenang, bahagia. Mantap lah korang. Thank you so much. Kali terus sihat, tenang, bahagia. Tanya brand apa dia guna, itulah masalahnya. Rumah baru cat. Macam baru cat, geng. Serius. Tak adalah baru. Macam baru mungkin setahun macam itu. Terima kasih korang. Bentar. Set tas siap. Sekejap, saya tak nampak korang. Sekejap. Tak nampak korang. Sekejap. Tak nampak korang. Sekejap. Saya cari gift. Tak ada lah gift yang tu. Okay, ni ada. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go, geng. Semangat, semangat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dah masuk saya punya live semalam, boleh tekan satu, geng. Yang masuk live saya semalam, tekan satu dekat komen, geng. Dekat tempat ni. Mantap. 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 Ramai juga yang dah masuk semalam. Ramai juga. Dan ramai juga yang tak paskat. Mantap. Semalam dengar, yes. Tom ada tadi. Tapi dia hari ni tak boleh nak explore pasal dia ada hal. Bismillahirrahmanirrahim. Oh boy. Woi, melintas laju bunyi benyesut tau. Sebelah kiri aku. Suk, macam tu. Tak sempat aku nak alih kamera. Rumah tu memang bukan baru tinggal. Dah lama ditinggal. Dan barang-barang, saya tak tahu. Barang-barang tu orang lipat-lipat kat situ, tinggal barang kat situ ke apa. Saya tak faham. Sebab ada Toto LV. Pelik-pelik tu. Ya, okay, untuk pengalaman korang, ini Kenapa? kali pertama Kapten. Okey, dia selalu buat Farhan, explore terima dekat kasih. Sarawak. Jadi ini kali pertama dia dekat Melaka Oh ya? explore. Dekat Semenanjung baru sekali lah? Ha? Semenanjung sekali? Ya, first time dia dekat Semenanjung. Sebelum ni dekat Sarawak. Oh. Ya. Jadi first time dia. Ini Kapten, guys, Kapten explore. Nama dia Captain Explore. First time dia. Dia first time. Okey, kita nak tahu kenapa dia letak nama dia Captain. Sebab dia memang askar, geng. Ya, dia memang askar, guys. Dia memang askar, geng. Dia seorang tentera yang sangat handsome Mama, terima kasih. dan memakai filter. Filter kurus. Memakai filter kecil. Ha? Nama Zainal. Ya. Dan jelita terima kasih, geng. Yang paskat terima kasih. Dia askar. Tapi dia buat explore juga. Mantap. Boleh jalan mana. Maknanya dia bila dia free, dia akan explore lah. First time datang sini, Salut, Cap. dia selalu Waalaikumsalam. hantu dekat Sarawak. Sana. So, hari ni jahat. Kita orang sama kan? Sama. Dia orang sama tapi dia dekat Sarawak. Berpenggalan di Sarawak. Bang tak ikut, tak ada. Hantu, terima kasih. Sana, terima kasih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Hati-hati bapa baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih askar. Ni dia cuti ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak adalah buat hari-hari explore, tak hari-hari lah. Mana dia cuti, dia akan dengan explore lah.
Ya, Orang Sarawak. Orang Sarawak. Ya, Menetap di Sarawak tapi orang Sabah. Kena mujasad ya Rizal Gaib. Oh, terima kasih. Terima kasih. Taping kita berapa sekarang, geng? Sabar korang 2M. Tak pernah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi Jakarta. Dekat Melaka ni. Kemuk. Okey, taping kita kena perlukan YM yang ni. Jangan kosongkan screen guys. Jangan kosongkan screen. Orang kami kita Capricorn bukan salam. Riz, terima kasih Riz. Korang nampak delay ke? Ada nampak delay tak? Tak ada, okey ni. Bukan. Aku. Tak okey. Sebelum pasal laporan. Delay ke? Delay. My all, ya Allah, my all. Terima kasih, my all. Kaya terus, sihat, tenang, bahagia. Tak Tak okey. Ada perhati tu, Fik? Tak ada, okey. Kita orang bertiga tak pernah pergi. Delay sikit, Baba. Okey, kejap. Saya refresh kejap. Okey, saya refresh kejap. Korang stay, jangan fly, stay dalam room. Kalau lambat sangat, maknanya korang kena keluar masuk. Okey, ya. Okey, ya. Stay dalam room. Kalau lambat sangat, maknanya korang kena keluar masuk balik. Okey, ya. Okey, ya. Welcome back. Welcome back Pandarian. Assalamualaikum. Okey, okey tak? Ini macam bekas tapak perumahan ni. Tanah orang ni. Tanah orang ni, boy. Tanah orang lah. Lepas tu dia ada pagar ni. Masuk ni. Terima kasih. Yang bagi keizinan untuk kita masuk, korang nampak tak tadi sebelah kanan kita masa kita baru masuk tu, itu adalah tuan tanah kepada tempat itu. Dan ada beberapa tanah dekat sini juga. Dia bagi keizinan kita untuk buat explore tu. Dia bagi info tentang tempat ni. Ada Oce, terima kasih. Dengar. Suara semalam. Suara semalam. Suara semalam. Mana? Suara semalam. Hai! Kan aku cakap. La ilaha illallah. Woi, serio man. Woi, suara tu lain woi. Suara tu macam semalam weh. Ha? Oh, ada pik semalam pik. Kami tak tahu ni. Ya. Tak, dia semalam. Aduh, ucap Kau dia. rasa pik? Semalam okey dia paling kuat kat depan lah boy. Paling kuat kat depan. Dia dekat rumah tu boy. Berapa minit daripada sini? Tak jauh pun depan ni je. Tak jauh. Tapi terasa jauh ni. Taklah. Jauh je. Tak jauh lah. Tak jauh boy, tak jauh. Depan ni je. Tadi diorang macam diorang Tuan cakap tadi kemungkinan ada sosok nenek bongkok dekat Dekat mana? kawasan ni. Tuan cakap Dia nampak ke? tadi beritahu ni bukit. Terima kasih my all. Kita ada seorang anggota geng dekat depan yang jaga, bukan dia jagalah, dia datang untuk lepak geng. So dia pun ada kelebihan untuk nampak, berubat semua. Tu ada Ojol geng yang selalu masuk live Boss One. Ini Far, terima kasih. Sebab dia Melaka. Dia area Melaka punya anggota. Say thank you jugalah kepada Tuan Ojol yang meluangkan masa kepada kita orang. Daya, terima kasih. So anything apa-apa malam ni, kita adalah orang yang pandai untuk merawat ke apa ke. Oh, thank you so much. Assalamualaikum. Riz, terima kasih Riz. Walai bidallah solihin ya kadam-kadam.
Ya kadamu roh, ya kadamu jasad, ya rijal gaib. Perdengarkan, perbunyikan. Apa saja yang berasini. Datang tak dijemput, pulang tidak ku hantar. Ya bada, ya badi. Ya mayit, ya batinu. Kaf, ya ain, sad. Assalamualaikum. Macam ada bunyi. Macam ada bunyi depan. Terima kasih. Macam ada orang bercerita di depan ni. Ha? Ha? Geng. Let's go. Kejap. Itulah kalau tempat macam ni aku terlalu fokus. Geng, donat jangan lupa. Nasib baik bos Wan ingatkan. Afizah, terima kasih. Afizah, terima kasih. Let's go, geng. Let's go. Afizah, terima kasih. Innahum Yun, terima kasih Yun. Tina, terima kasih. Allahumma Suhaimi, terima kasih. Dan terima kasih. Suhaila, terima kasih. Suhaimi. Kak Rayu, terima kasih. Terima kasih. Nazi, terima kasih. Kak Rubiah, terima kasih. Assalamualaikum. Ubah. Ada tas yang update. Tak apa, tunggu lagi. Wali, terima kasih. Oh, Aku dah berpeluh hari ni, boy. Putra, terima kasih. Wih, bahang oi. Macam gini yang bahaya ni, macam gini yang Kak bahaya. Basha, lama tak nampak Kak Basha. Farid, terima kasih. Bahaya ni guys. Assalamualaikum. Mantaplah Kak, terima kasih. Kami terus sihat dengan bahagia Kak. Baik. Depan ada tikus, boy. Ni depan ada tikus. Ada tikus, ada apa? Iya. Baik-baik tengok ini semua ni. Innahum. Ma'ol, terima kasih Ma'ol. Hah? Apa dia? Ma'ol, terima kasih. Suruh lagi. Thank you so much. Hey! Siapa oi? Kenapa, boy? Aku nampak ada orang macam orang pakai baju putih, seluar hitam. Sudah. Dia ada cerita yang tentang ada pakcik dekat sini. Okey, dekat sini, boy. Sebelah sini, Ha? ni sungai tau. Boy, Ha? ni sungai. Mana? Oi. Dan dekat sini, ada tidak? Ya Allah, Kak Fasha, terima kasih. Kami terus sihat, tenang, bahagia. Depan kita, dekat ni. Thank you so much. Dekat kita, oi. Terima kasih Kak Fasha. Thank you so much, Kak. Thank you. Kami terus, Kak. Thank you. Okey, kejap. Sekejap lagi saya nak update tas. Okey, sebelah ini, geng. Boy, ini adalah sungai, boy. Dan sungai ni, ada pernah seorang tua, dia hati lemas kat sini. Oi. Dan, boy, selepas kes tu, itu yang kes ni tak lama tau. Selepas kes tu, ada orang yang selalu masuk sini untuk kutip sampah. Ha? Dia nampak ada seorang tua keluar daripada semak, tak tahu mana satu keluar daripada semak, basah-basah. Keluar daripada sini, basah-basah. Ada kes lagi dekat sini. Ya. Sebelah kiri ni. Sebelah kiri kita ni. Dan dulu ni tapak kereta api lama tau sebenarnya, boy. Tapak kereta api lama. Ya. Tapak kereta api lama. Ini. Semua sul. Okey. Ini based on apa yang Tom cerita lah, geng. Tom cerita sebab saya tak boleh, kalau saya tak boleh nak pakai saya punya ChatGPT. Tak bisa. Tak bisa. Nanti info dia akan tertumpu kepada bila kalau saya beritahu, korang mesti tahu punya. Mesti orang-orang yang dekat sini tahu saya kat mana, geng. Saya tak boleh nak beritahu lah sebab saya menghormati tuan yang bagi kita untuk masuk sini. Jadi saya tak boleh nak bagi tahu info lah. Saya beritahu sikit-sikit je lah apa yang saya boleh share kat orang. Bentar ya.
paskat. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara yang tadi kita dengar dekat depan tu sama macam semalam. Sebiji oi. Suara orang tua dengan suara apa tadi? Dia macam bernafas tu. Suara biji boy macam semalam boy. Dekat dalam rumah tu. Hari ni kita ramai, kita ada base. Semalam aku berdua, base pun tak ada. Bukan kat rumah, dekat luar rumah. Kat rumah lain. Kat rumah lain. Kat rumah pelik weh, kat rumah tu pelik weh. Lain lagi? Ha? Dekat rumah lain pula? Rumah tu lain. Lain weh rasa rumah tu. Aku berapa kali masuk keluar. Seram kali rumah tu. Sini tu rasa bahan dia. Masuk sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tas. Thank you. Datuk kertas geng ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kat rumah serang kelakar. wabarakatuh. Saya saja buat kelakar geng. Saya seram gila kot semalam sebenarnya. Aku terpaksa buat kelakar boy semalam. Terpaksa boy. Tak mana kau buat kelakar? Dekat depan. Terpaksa boy. Kalau tak siapa nak menghiburkan hati aku dengan tas tak bergerak. Joy boy, terima kasih. Teruskan. Ros. Innahu min Sulaiman. Sikit lagi 1,200 Ros. Teruskan guys. Assalamualaikum. Ya kadam, ya kadam roh, ya kadam jasad, ya rijal gaib. Perdengarkan, perbunyikan lagi. Apa saja berhasil. Datang tak dijemput, pulang tidak kuhantar. Jadi terima kasih. Kang Kekek terima kasih. Kat sini, boy, kau akan dengar suara yang hujung-hujung halus. Kena dengar betul-betul, boy. Tapi diorang akan dengar dekat camp. Dekat live yang dengar. Kita je dengar hujung halus je. Gelak pun hujung-hujung je, boy. Apa? Kota terima kasih. Kau terima kasih. Rasa amat. Jadi terima kasih. My all, ya Allah, my all. Terima kasih banyak my all. Jangan kosongkan skrin. Nulis. Mek Cuya, Kak Siti Nur, thank you. Hati-hati rumah tu kat makan power bank kejap. Aku cek kejap. Ramai-ramai batalion semangat. Ini tak apa. Ada base 47. Tak nampak apa pun sama Hanan. Tak nampak hantu ke? Ada. Jangan risau. Sekarang ni sama Hanan, awak baca Al-Fatihah 21 kali. Okey? Baca Al-Fatihah 21 kali. Tutup mata, baca Al-Fatihah 21 kali, buka mata. Sebelum buka mata selawat. Selepas selawat, buka, make sure awak punya mata menghadap cermin. InsyaAllah awak nampak hantu. Okey, insyaAllah nampak hantu. So far tak pernah tak berkesan geng. Mesti berkesan punya. Apa boy? Apa?
Dekat sini boy, dia ada seorang yang kutip-kutip sampah kat sini tau. Yang lori. Betul? So yang kutip-kutip sampah tu, dulu dia lambat pun tak apa, tak ada masalah. Sekarang dia last kutip sampah pukul 6. Pasal dia pernah kena gini boy. Yo. Macam tu. Tengok belakang tak ada orang. Aku kep, wet kaca. Aku hampir kena. Serius lah? Buatlah Salma. Buat Salma. Buat sekarang. Buat sekarang. Tengok macam mana kejap lagi. Sekarang try. 21 kali. Sebelum buka mata tu, selawat. Make sure mata awak menghadap cermin. Ui, suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah. Dengar. Dia dah start dah. Woi. Okey. Siapa kau? Perdengarkan lagi. Assalamualaikum. Aku tahu kau berada di sini. Hai sejapang capai sedaga bidang si renek gigi si janggal panjang si luk limbai. Si grebang rambut. Lagi perwujudkan. Mari. Datang tak dijemput. Pulang tidak kuhantar. Lagi boy. Ya bada ya badi ya maiti ya batino. Wujudkan, perdengarkan, perbunyikan lagi. Sekarang kita nak pergi rumah terus ke apa? Tak Kita tahu. tengok depan-depan luar. Try lah. Try dulu. Siapa bercakap? Siapa bercerita? Woi! Siapa yang bercerita? Semalam. King dengar. Semalam. Hei, Kap! Kejap. Kejap. Itu rumah tu kat situ. Kap! Suara ni semalam. Kap! Wait. Suara semalam. Mas, alert, Mas. Kap! Ni nampak macam nampak orang ni. Kap, dia lari ke depan. Di mana? Tak ada orang kat sini, Cap. Tak ada orang kat sini, Cap. Tak ada, woi. Tak ada orang, woi. Tak ada orang kat sini, tak ada orang. Lagi-lagi malam. Tuan tanah pun tak masuk. Wait. Sini kau. Innahum Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang takkan tak dengar step dia berlari. Tapi suara tu dengar. Cuma kami tiga tak nampak, Kip. Mas saya kau seorang nampak ni. Ya. Tadi masa suara tu mana kau nampak orang lah, Cap? Orang kat sini. Aku suruh dia sana lagi nampak. Kau baju warna apa? Warna putih. Yang aku nampak tadi. Suara hitam. Aku pernah nampak lah apa bawah, tapi aku nampak sebelah atas ni putih. Aku tanya dengan kau orang. Aku nampak tadi itu. Ada orang ke? Baju putih. Ya, lelaki seluar hitam. Ya, baju putih seluar hitam. Aku nampak baju putih seluar hitam tadi. Siapa nampak tadi dia yang dekat pokok tepi pokok? Dekat dengan kita dia tadi. Yang itu yang aku nampak. Kalau ada orang tolong menjawab, oi. Apa kau buat dalam hutan ni? Ada beg lagi kat sini. Tu. Kau ada barang orang? Tak ada. Kosong. Asal siap kau. Woi, busuk siap. Kenapa? Woi, Apa, oi? busuk. Weh! Weh! Wan! Ya Allah, Wan. Lagi sekali, Wan. Lagi sekali, weh. Oi, ada suara kat sini, boy. Kejap. Aku tak nak pergi sana sebab ada orang busuk. Ada orang kata busuk. Kejap.
Asal pelik sangat suara dia tu? Itulah tu. Siapa tu? Suara logat orang Indonesia. Kalau suara kuat tu dia mana dia dapat dengan kita tu. Betul. Kalau jauh kita tahu itu suara jauh. Suara dekat ni. Kucing Cap. Bau busuk ni. Dia cakap tak boleh tangkap lagi suara. Apa dia cakap tak boleh tangkap lagi suara tu? Okey, saya perlukan siapa-siapa yang pakai earphone, korang betul-betul kena teliti geng Saya tak boleh nak tahu bila masa dia nak bersuara. Macam ada something dia nak sampaikan ni. Weh, benda kecil tu apa? Mana? Benda putih. Oh, kecil. Mana? Mana? Tepi ke boy? Betul kat sini. Benda kecil. Bau busuk ni bos. Mana? Busuk ke? Tepi ni. Ya, aku tak main. Kau nampak ada benda kecil? Kat mana sini? Ha, dia melintas. Kecil. Semalam memang ada suara budak kecil panggil abang dekat sini masa aku tengah push tas. Depan ni apa? Okey. Ke sini rumah. Straight ni pergi ke sungai. Apa binatang banyak sangat ni? Kecil. Jom, kita tengok. Kita pergi straight dulu. Sebab depan tu ada kebun juga yang dah ditinggal. Kebun tu padu siap. Sekejap. Kau nampak tadi benda putih tadi kat sini tau? Benda putih tadi mula kat sini. Bergerak. Okay. Korang tak cium bau busuk ke? Tak ada, boy. Tak ada. Dua cium boy. Tak ada. Macam bau bangkai. Jangan boy. Jangan boy. Tapi jangan pecah, baik. Kita biarkan tempat ni nak masuk dulu ke macam mana, Wan? Ke biarkan dulu tempat ni? Boleh, tengok ke depan tu. Kita tengok depan dulu lah. 4,400 orang ni. Geng, let's go geng. Semangat. Kalau itulah masalahnya kita kalau kat dalam kita tak power geng. Jangan berhenti geng. Kita punya donat, kita punya tas-tas. Kak Amal, welcome. Saya letakkan tu donat dia bukan sini. Okay, kita tengok dulu. Boy, Captain. Mari tengok rumah ini. Sekejap. Nah, udah aku lihat tu. Udah aku lihat. Semalam Ni patut ke kiri. daripada pintu tutup, pintu terbuka. Busuknya, ya Allah, kenapa ni? Tengok rumah ni ditinggalkan setakat hari ni 15 tahun. Sebab last kejadian tu 2010. Korang tengok dia punya cat cantik lagi. Dia adalah nampak macam ada sikit nampak macam kesan-kesan tu. Kak Syah, terima kasih. Tapi ini 15 tahun ditinggalkan ke. Kak Fasha, terima kasih. Kak Romi, terima kasih. Inilah rumah yang dikatai Pasha, dengan 15 thank you, tahun. Kak Romi, terima kasih. Tapi still cantik lagi guys. Ya Allah, Sul. Thank you Kak Fasha. Turunkan. Bersih kan. Thank you Kak. Dinda, thank you. Farah, thank you. Lama tak tengok saing Dinda lah. Lama siap. Thank you guys. Thank you so much. Rezeki selalu. Thank you guys. Sol. Macam ada orang tinggal. Tak ada. Semalam saya dah masuk memang tak ada. Kesan orang lepak ada geng. Saya minum. Kesan orang lepak ada. Kesan orang lepak lepak tak tahu lepak macam mana, tapi sekarang dah tak ada lah. Depan ni ada apa? Depan sekarang ni kita tunjuk diorang rumah ni. Tapi jangan masuk dulu. Bukan review dalam rumah betul. Kita jangan masuk dulu. Kita Sebab tadi tunjuk daripada depan je. Tadi aku nampak ni kat sini. Tadi ni. Apa tu? Ni ada macam ada satu, kalau macam kita suluh ni kau nampak? Bayangan daripada daun ni aku suluh nampak ada bayang. Kita Tapi ada kursi. satu lagi bayang. Kita pergi simpan ke arah dulu kat long. kiri. Kita simpan dulu. Oi, dengar. Dengar. Apa tu? Ui. Kat dalam. Macam suara budak lah dalam ni. Kejap. Ada beberapa suara. Ada beberapa suara, geng. Okey, kita pergi sebelah sana dulu. Okey, korang tengok So rumah ni kita akan masuk sekejap lagi, geng. Sekejap lagi kita akan masuk. Sekejap lagi kita masuk. So
So kita simpan dulu. Kita push tas dulu kat tempat lain. Okey. Skrin dengan kau. Sekejap kita akan masuk dalam rumah ni. Kita tengok apa yang semalam Syafiq beritahu kat saya, rumah ni ada gangguan dia kuat. So malam ni kita tak tengok. Kak Pasha. Kalau perlu boleh buat uji nyali, kita buat uji nyali. Terima kasih Kak Pasha. Kita nak tengok dalam macam ni. Kak Pasha. Thank you so much. Kali terus sihat, tenang, bahagia. Thank you bang. Betul sekali. Thank you Kak. Thank you so much. Okey, ni geng. Saya tambah bunga ros geng Kita gerakkan bunga ros ramai. Terus guys. Takut lah. Okay. Thank you. Mantap. Terima kasih. Okey geng, fighter bunga ros semua ramai-ramai. Jom. Daily kita nombor apa? Kita Kenapa Cap diam dia? Dia memang diam tadi. Daily nombor 8 geng. Kalau korang tengok, kalau orang jaga rumah ni, dah sentuh lalang-lalang ni semua dia akan jaga sekali. Dia akan potong sampai ke dalam-dalam tu. Dia punya Abang cat, memang nampak ops, saya tak perasan. dia punya cat tu semua nampak macam baru lagi. Betul? Dia tak macam rumah. Langsung tak ada lumut. weh. Tengok putih atas tu je. Ini Tu, ni, putih atas tu. pagar dia ni geng berlumut. Itu rumah ni 15 tahun tak berlumut. Tengok pagar atas tu. Tu cat dia. Cat putih tu kan. Kurang-kurangnya putih tu kotor lah. Ni, rumput ni. Ni, pagar ni. Pagar aku percaya 15 tahun. Rumah macam tak percaya, siut. Serius. Ini macam baru sebulan 2 bulan adalah. Betul? Jom kita pergi ke sebelah sana dulu. Kita tengok. Saya tak nampak jadi Kita ti. masuk sini geng, kita pergi ke terus ke sana lagi. Okay, kita pergi ke arah sana dulu. Kat depan ni ada apa tu nama dia? Kebun. Diam ni. Kau okey tak okey? Cakap pun. Tidak pun paloi. Apa dia cakap? Boy, First time ni. paloi apa paloi? Tak baik. Janganlah cakap begitu. Siapa ni orang Sabah tu? Janganlah guys. Saja. Mus, buat malu sabar bakau itu. Jangan cakap begitu. Biar gemuk muka tak insam enggak apa-apa. Tapi jangan tak ada adab. Sekarang ni buat masa sekarang kau rasa pintu rumah. Innahumma Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Tak baik. Saya tak tahu apa maksud dia. Saya based on apa yang boy cakap je. Ni apa ni? Dia bukan gini, dia banyak mulut tau geng. Banyak ceritanya. Dia ada mana? Alamak, siapa bagi tadi? Alamak. Pergi sini diam. Siapa bagi tadi, geng? Itu yang pelik tu. Kak Mal, terima kasih Kak Mal. Dia macam ada mainan daripada depan tu. Dia macam ada benda-benda macam gini. Macam mainan budak kecil tau. Carut, Pik. Tak bagus masuk dia. Tak apa lah. Biasalah. Dia akan balik kepada dia lah macam biasa. Oh, terima kasih. Dia akan balik kepada dia lah. Oh, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Saya terpijak, geng. Bunyilah saya elak-elak. Ya Allah, terpijak juga. Sorry ya. Dengar. Dengar. Betul tak boy aku cakap? Oi, Dia hujung-hujung je. budak. Hujung-hujung je kan? Ha. Hujung-hujung suara tu. Kau akan dengar nanti kalau ada hari ni dia akan suara gelak tapi halus je boy. Kena dengar betul-betul. Kep, bangun Kep. Weh, jangan diam oi. Cap, okey tak? Kenapa dia? Bangun oi. Okey. Kenapa dia? Tak, dia Seorang terima kasih. Dia bukan diam, Pik. Yelah, kan Dia tadi banyak kita cakap, Kep. Yelah memang dia banyak cakap. Tadi kan banyak cakap tadi. Cap, okey tak? Cap. Kep, kau bercerita dengan kau beritahu apa perasaanmu dengan view. Kau Betul. jangan diam. Dah okey aku bah. Okey. Buka huruf pucat Betul, Kep. Cap, apa maksud paloi, Cap? Budu? Cakap dah bagus tu. Eh. Janganlah geng orang-orang Sabah kasih begitu. Cakap tak bagus. Memanglah. Betrip sak orang ni. Cakap begitu. Betrip sak kau. Okey. Punyalah bidak kau ni. Jumpa friend tak? Lama. Tak nampak? Satu pun tak nampak ini. Satu pun tak nampak. Macam mana? Ke memang sini tak ada friend? Kalau pernah cakap paloi itu bodoh. Okey. Saya tak tahu, geng. Saya tak tahu.
Farhan, terima kasih. Ya, kena mukadam. Oh, tak patut. Okey. Apa apalah itu. Ya, Santai kena aja. murah. Innahu min Sulaiman wa innahu Ya, bismillahirrahmanirrahim. kena mujasad. Ya, rizal gaib. Kat sini kena dengar betul-betul boy Kadang-kadang viewers dengar kita tak dengar boy. Sebab dia punya suara halus. Macam tadi kan halus kan? My all, thank you. Alamak, saya tak nampak. My all, thank you my all. Nurul, terima kasih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dah start pening. Santai gang macam biasa saya cakap, kalau korang rasa tak boleh handle, keluar dulu, minum air ke apa dan masuk balik. Tapi jangan paksa geng. Tapi make sure sebelum keluar tu korang kena letak dulu paus 2-3 ekor. Terima kasih geng. Please, terima kasih. Syukri, terima kasih. Kak Rayu, terima kasih Kak. Allahumma Sulaiman. Orang memang terasa. Ya Allah. Korang bayangkan kalau korang kat rumah pun dah terasa. Kita dekat sini macam mana perasaan kita. Dengan keadaan okey. Ini depan kan. Selalunya kita akan tengok my all, thank you so much. Kita akan, kalau saya senyap especially saya akan tengok kanan. Nampak kanan kita ada apa? Sabak kiri. Atas kalau ada pokok. Macam-macam kita kena tengok geng sebagai host. Okay, selamat pendiri my all, thank you so much. Ya Allah, meledak je my all. Thank you so much. Assalamualaikum. Sebab dia dah lama tak masuk, betul-betul dia bagi. Kebun apa Fik? Saya tak tahu. Kat sini kebun dia tak ni lah. Dia tak cara dah kebun ni. Dah tetal pinggang. Ya. MU kalah bang. MU bukan yang tunjuk gitu ke? Yang kalah dengan Asian tu. Asian All Star tu. Dah kalah apa tu tunjuk macam itu pula. Syah, terima kasih. Okay, ni kebun ni geng, sebelah sini. Ni kebun dia. Semalam kita ada dengar bunyi yang pelik-pelik geng kat sini. Terima kasih semua yang bertetas. Thank you so much. Sekali terus sihat, tenang, bahagia. Sekejap saya tak nampak korang. Saya akan update satu tas dekat tas tu yang dah habis. Terima kasih membantu. Bentar. Mana lion ni geng? Susah betul nak nampak lion Asal kau bau aku tak bau lah boy. Syafiq tengah cakap, lepas tu ada suara halus perempuan. Itu yang saya tak dengar tu. Itu tak dengar. Hah? Siapa ni? Boy, kau cakap dengan aku ke siapa yang cakap dengan aku ni? Dia pandang aku lain macam. Cap, okey tak Cap? Cap. Weh, dia pandang aku macam gitu. Cap, Cap, kau okey ke tak? Kau kan sengih-sengih? korang tengok tak apa aku tengok tadi, geng. Hah? Tengok muka dia. Kenapa dia sengih, geng? Kena ngasuk? Taklah. Kena ngasuk situ kejap. Woi. Woi. Alamak. Jap. Apa yang benda putih kecil tadi? Bukan, ni spider. Geng, ada satu benda putih kecil laju macam gini. Mana dia? Alamak.
Macam Bos Wan nampak tadi. Bang tengok Cap. Cap. Kapten. Tak, saya terganggu dengan satu benda kecil warna putih tadi, geng. Laju gila. Saya tak pasti. Takkan cahaya macam itu. Cap. Oh tu. Takkan cahaya macam itu. Sebab kan saya fokus dekat cam kan. Cap. Jangan. Woi, situ. Woi, jangan. Situ. Cap. Woi, itu sungai, Cap. Jangan, Cap. Woi, sungai tu. Aku pun tak sampai sini, Cap. Cap. Best, tolong. Cap, ada bu. Weh, aku tak ada sebut. Cap, kat sini ada bahaya. Cap, kat sini ada bahaya. Ada bahaya, Cap. Serius, aku tak berani pergi depan tu. Cap, boy, kat sini ada bahaya, boy. Cap, jangan gila. Kat sini ada bahaya, boy. Boy, tolong, boy. Kejap, boy. Kat sini ada bahaya, boy. Mana ni? Serius, sini ada bahaya. Boy, itu apa benda? Itu apa benda? Bukan. Tak apa, abaikan dulu, Cap. Sekejap lagi pergi sana. Cap, jangan Cap. Kejap. Tak boleh. Sebab ada bahaya. Sini. Geng, tak boleh, geng. Saya tak berani ke depan tu. Itu tepi-tepi tu. Weh, bahaya tu laju siap. Cap, naik dulu kau, Cap. Aduh. Boy. Wan. Tongging dah. Tertongging dah, boy. Sekejap. Kena pegang cam lah. Tu lah. Aduh. Weh, hati-hati weh bawah tu. Ya Allah. Bahaya siap tu. Weh, dia tu kat tepi. Dekat situ memang ada bahaya gila. Boy, letak cam dulu, boy. Kejap. Batang cam kau. Okey. Cam bagi kat Bos Wan. Sekejap, bagi boy angkat. Saya pegang cam si Captain. Tak boleh, geng. Dekat situ ada buaya. Ada buaya. Sungai ni ada buaya. Siapa cerita kat aku hari tu? Betul tak, geng? Betul tak? Saya tak tahu betul ke tak. Cepat angkat, Cap. Buaya tu, sungai tu selalu baju timbul. See? Tu yang saya seram tu. Tu lah, tengah angkat. Kena angkat. Boleh. Cap tu ringan je. Sungai tu memang ada buaya. Lawan. Boleh. Dah, tengah angkat. Terima kasih. Okey tak? Duduk. Ngeri, Cap, ngeri. Boleh. Sekejap. Sekejap. Ada buaya gila situ, Cap. Jangan, Cap. Aku pun tak berani. Seram bila senyumannya tadi. Dia senyum aku. Ya, dia senyum tadi kat aku. Tarik nafas 3 kali. Dah pacat dia? Lepas tu mengucap. Pacat pula dah. Okey. Okey tak? Jadi, boleh. Mudah macam tu, Bos Wan. Tak, dekat dia ni bau bangkai kuat. Aku tak tahu ni bau bangkai apa. Tadi aku nampak benda kecil Boleh. melintas. Kuat. Maju tepi aku belah kanan. Buat untuk view kau. Jauh kau datang ni. Jap. Semangat. Jangan layan. Kau boleh ni. 50-50 boleh. Sebelah sungai tu ada yang panggil dia. Lawan. Berdiri. Berangin, Wan, Bau bangkai ni weh. Ha? Bau bangkai ni. Aku tak tahu. Buat kat dia. Aku tak tahu. Aku tak bau daripada tadi. Try juga aku bau. Tak ada bau.
Boleh. Tengok, tidak. Tapping jangan berhenti geng Tapping share jangan berhenti geng. Come on, semangat. Lepas ni kita masuk rumah tu geng. Kita tunggu cap okey sikit. Assalamualaikum. Okey tak cap? Assalamualaikum. Jawab betul-betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Boleh. Okay, Wan. Bangkai kat dia sini. Tahu. Kau buat ni. Tahu tak macam bau bangkai haiwan. Kalau aku bau aku rasa kena muntah dah ni. Sebab kebetulan aku tengah mengandung ni. Bau bangkai apa Jap. Terima kasih. Aduh, Wan. Bangkai haiwan. Wan. Aku tak tahu binatang apa. Aduh, tak tahu. Tapi kuat boleh. Jauh sikit Wan kat sini seram kali. My all, terima kasih. Bagi kat air. Siapa yang ada air bagi kat. Sol, thank you so much. Sekali terus geng. Terima kasih my all. Kejap geng. Ya, ramai gila nampak perempuan dekat paip air ni weh. Ramai gila. Siapa yang nampak? Tuan pun beritahu ada perempuan dalam ni. Oh ya? Yeah. Tok, dekat paip air ada perempuan. Baik Wan. Kejap geng. Siut lah. Aku rasa macam ada menjala siap kat kaki aku. Uish. Rasa macam apa yang menjala kat kaki geng? Rasa geng kat sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba pacat kau bukan. Pacat kecil. Pacat kecil rasa menjalar. Nampak dia. Ni Wan. Bayar situ. Tempat yang bahaya ni, bahaya binatang ni memang saya elakkan geng. Saya elakkan pasal kita nak explore hari-hari. My all ya Allah, my all. Saya rasa kan kalau my all bagi lion seko ni cukup rasanya daripada tadi tu. Betul tak? Cukup lion seko kalau daripada tadi bagi lion ni. Terima kasih my all, thank you so much. Sekali terus sihat, tenang, bahagia. Pasha, terima kasih Pasha. Betul. Sikit je lagi tambah saya rasa tu. Dapat secebis lion. Ya. Okey, Wan pula dah. Boy, tepi ni. Kebun lama. Ni tepi ni. Ni, kiri ni. Kiri. Ha. Tak ada orang jaga dah. Semalam kau dia punya berbunyi kat sini. Ya. Kak Pasha, terima kasih Kak Pasha. Sini. Ya. Tu. Dengar. Baru aku cakap. Allahumma salli Muhammad, ada bunyi sini. Ha. Baru aku cakap, tapi dia tak terjaga lah. Pasal tuan tanah ni, dia tak datang sini dah. Dia transfer ke depan, kebun dia. Ha. Cantik pula gift ni Kak Pasha nak 18. Lain sekali je Fik sebut. Kalau yang kecil kali sebut. Apa tu? Lain sekali je Fik sebut nama. Apa tu? Wa innahu Whatever, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau benar kalian berada sini, jangan menguji daripada kemampuan kami. Ya. Ya kadam-kadam, ya kadam roh, ya kadam jasad, ya rizal gaib.
Fik tengah musik macam tu terkejut dia ingat suara yang ditunggu-tunggu. Bukan. Kita ingat 40 lagi ingat. Bukan, sebab kat sini suaranya kebanyakan hujung-hujung halus-halus je suara dia. Gelak-gelak pun halus je semalam. Alamak, Kak Fasha tu. Ini apa tu? Dengar. Ha? Kak Fasha, terima kasih. Apa tadi di belakang ni? Bunyi melintas. Kak Fasha, terima kasih. Bunyi melintas lagi. Ha, tu. Oi. Wih, bunyi apa tu? Ya Allah, terima kasih. Innahum sallallahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Woi. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad. Sama kau. Kita orang semua dekat-dekat ni. Semua dekat-dekat. Sampai kat sini. Ya Allah, terima kasih. Boy kat dekat mana? Kurang pakai earphone dengar geng. Hei. Apa? Woi. Mana? Ha? Apa? Apa siap tadi? Woi. Mana putih? Apa tadi? Tak tahu. Pelik bergerak macam itu. Ya Allah, terima kasih. Innahum sulaiman. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih ya Allah, terima kasih banyak. Dia panggil aku Tak ingat. Tiba-tiba macam ni. Tak ingat. Kenapa? Tak, tadi aku nampak putih kat sini atas sini puan. Dekat tak situ ada, aja tak nampak ada. ucur. Mana cap? Ni cap kat belakang ni. Cap, okey cap. Okey. Jangan menguji. Okey, Sapi kot. Saya kot. Woi, Allah, apa benda siap tadi? Mana ada je putih? Mu hitam ni. Aku hitam. Tapi memang tadi aku nampak putih kat situ, Wan. Putih depan bosor dia. Rapat sangat-sangat. Bila masa tak ada. pula. Tak perasan. Bila masa pula. Tak adalah, aku tak nampak apa-apa pun. Ni pusing. Tak ada orang baju putih sini. Tiada orang baju putih. Kau hantar kat dalam grup. Ha. Kita tengok balik. Weh, apa benda set tadi warna putih tu? Bos Wan nampak ada satu... bukan Bos Wan nampak. Bos Wan tak perasan. Ada seorang pakai baju putih, seluar hitam. Kita nampak putih tu kat atas tu. Tapi tak adalah macam orang. Ada macam bayang tadi tu. Donat baru kita masuk rumah tu kan. Zani, thank you. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulakan permainan kau, habiskan permainanmu. Geng, donat jangan berhenti, geng. Donat kita tu, let's go. Ya ampun ala selaman fi alamin, kembali kalian berinteraksi dengan aku. Cap, Dengan jelas. okey? Tak okey beritahu tak, Cap? Akhirkan. Geng, tadi kita orang baru kenal. Boy, ni kawan boy, baru kenal. Tapi kita orang mesra je, kan? Boleh berbual macam dalam kenal. Ni dia senyap, geng, tiba-tiba. Hadir kalian. Sebab tu kita orang boleh buat bahan tadi. Bos orang buat bahan. Padahal kita orang dah berbual sebelum tadi. Nuzal, terima kasih. Kak Yon, terima kasih. Dia dempik. Ni okey dah. Dia berbual. Okey lah. Tadi dia diam. Allahumma salli ala Muhammad. Innahum sulaiman. Takut dia pergi tempat tadi. Weh, jangan ni. Kalau dia terjun tadi, saya angkat bendera, geng. Ni apa depan? Woi! Woi! Siapa tu? Astagfirullahaladzim. Woi! La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahum sulaiman.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada bisik nama Syafiq, tak dengar. Assalamualaikum. Donat jangan berhenti, geng. Donat jangan berhenti, let's go. Pergi cakap dia, bukan. Dia cakap donat. Gerakkan. Kau salah kalau tu. Kak Yong, terima kasih. Kak Yong, aku dah hamba terima kasih. Combo terima kasih, mantap lah 5 donat. Combo terima kasih. La ilaha illallah Bismillah. Sebelah sini sungai, geng. Combo terima kasih. Tu yang saya seram tu. Dapat sangat ni dengan sungai ni. Dapat. Sungai sebelah sini. Saya meremang juga. Wai. Kalau korang meremang, saya ni apa, geng? Mana yang belum paskat, korang paskat ni. Okey. Jom, geng. Kita menuju ke rumah tu. Wan, masuk rumah, Wan. Kita menuju ke rumah tu. Ni yang korang nanti-nantikan kan. Right, donat jalankan, semua jalankan. Seorang, terima kasih. Seorang demi seorang, terima kasih. Tak payah ye sangat user. Gerakkan donat. Ha? Aku mau main lampu hijau. Ha. Masuk rumah, geng. Kita akan main lampu hijau. Bukan untuk menakut-nakutkan korang. Memang untuk seramkan korang. Untuk seramkan korang dan juga saya. Dan terima kasih. Dan juga saya. Host pun nak kena seram juga, geng. Kalau tak macam mana kita nak buat. Host pun kena seram juga. Tapi memang rumah ni seram. Kishi, terima kasih. Cuma kita nak tambahkan lagi keseraman dalam visual. Itu paling penting. Apa? My alls, thank you. Okay, kita dah ready nak masuk ke dalam, geng. Jangan request, geng. Bila saya kata saya pakai lampu hijau, saya akan pakai lampu hijau. Jangan request colour lampu, geng. Sebab bila saya buat pakai lampu saya punya live, korang kena ikut dulu saya, geng. Tak, lagi satu, lampu hijau tu adalah untuk menambah keseraman. Mood seram tu sampai lagi. Sebab ini konten horror punya konten kan. Aku hamba terima kasih. Horror punya konten. Dah buka lampu ni, follow je. Nak buka lampu terang-terang. Baik, saya buat siang. Hutan, insyaAllah kita akan buat terang lampu. Tolong, boy, apa benda? Kau boy kat belakang ni apa yang menggelupur sangat? Belakang ni je, boy. Ha? Boy belakang ni je. Siapa tu? Siapa tu? Mia. Apalah korang ni menggelisat sangat ni. Mia. My all, thank you so much, geng. Bantu my all. Aku kat sini okey. Kadang aku kalang kabut. Terima kasih. Aku tenang, dorang pula yang kalang kabut. Aku dengar tak tenang tadi, boy. Hah? Tak tenang. Kau menjerit tadi. Tak, aku dengar bunyi step berlari. Oh, okey. Itu yang Terima kasih. kalang kabut. Terima kasih. Tina, terima kasih. Aku Mantap. tenang, korang menggelisat. Julia, thank you so much. Aku menggelisat, korang Thank you tambah so much. menggelisat. Tak faham Salam, betul lah aku. Korang relax, boleh tak, guys? Aduh. Okey. Kak Rayu, terima kasih. Ali, terima kasih. So, ni rumah yang semalam saya masuk. Mana yang tak tahu, rumah ni telah ditinggalkan pada lebih kurang 15 tahun. Sebab kejadian yang berlaku, kejadian pembunuhan tu berlaku pada tahun 2010. Owner asalnya adalah seorang dukun warga Indonesia yang telah diunuh untuk mempertahankan haiwan peliharaannya untuk dicuri masa tu. Nak kena curi masa tu. Maisi. Bila kita pakai lampu hijau ni, geng, kita boleh nampak kontrak colour, geng. Putih dinding tu dengan Bukan, warna hitam. itu bunyi horn. Kita boleh tengok. Bunyi horn. Satu bunyi horn lori. Bunyi lori. Bukan bunyi horn lori. Jalan, geng, donat tu. Dah tinggal sikit je. Okay. So, sekarang kita tengok pintu dia. Okey. Tengok level pintu ni terbuka macam mana. Okey. Oh, saya dah tunggu.
Terima kasih terus kami aman. Maisi, thank you Maisi. Hamba, thank you so much. Hamba, thank you so much. Fit punya komen tu. Banyak dah geng go, ramai-ramai Tak nampak. Go geng. Semangat semua. Jadi tas boy ni Semua. okey dulu kan. Semangat geng. Ada yang dalam Captain punya. Terima kasih. Maisi bang, thank you so much. Kak Rayu, terima kasih. Kak Rayu. Maisi, thank you so much. Mana yang dalam Captain punya live. Semangat semua, gerakkan. Silent, thank you so much. Love, Broken Heart, terima kasih. Terima kasih. Ni yang dia orang cakap tu. Orang cakap ni lah rumah dukun, tak tahu lah betul tak kita tidak. Dia orang mendakwa lah. Dengar. Kau dengar kan? Dengar. Dia cakap daripada jauh dia dengar. Haris, aku hamba terima kasih. Daripada jauh dia dengar. Suara dia halus je. Halus je suara dia. Suara bila dalam ni? Hai. Suara baby pula. Main kami kat sini ni ada bunyi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baby. Malas nak main saya masih. Aisyah, Ada orang buang baby ke tak tahu ni nak. Jom. okey, kejap. Mari kita masuk. Refresh dah siap. Jom Terima kasih korang. Tak banyak, geng. Donat kita. 300 lebih sikit lagi. Come on, donat tu. Okey. Jom geng, bantu ramai-ramai jom. Jauh datang geng. Aduh, terkejut. Tarik nafas ke segala, geng. Sebab tu kadang-kadang saya bawa lawak supaya korang boleh tarik nafas. Come on geng. Jom geng. Baru start ke? Kita pergi 50k. Serius lah baru start. Pukul 1.30 dah jalan. 5.8. Mana ada pukul 1.30? Satu eh? Satu. 50k. Pukul 1 dah start. 5.8 lagi tu 50k. Come on. Alah, seram lah pula Kak Fasha. Kalau Kak Fasha masuk semalam, Teruskan donat, teruskan hangat. dengan mood saya yang baru, first time pergi, seram. Riz, terima kasih Riz. Captain, push tas. Kali terima kasih, Riz, terima kasih. Jom, masuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam sampai kat rumah menjerit. Jadi geng Okey, korang record je apa-apa yang this ada. is it. Record lah. Saya tak pernah masuk dalam ni. Syafiq yang pernah masuk dalam. So, Aku harap macam semalam lah. Aku harap macam semalam. Lepas tu lagi 10k nanti kita setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Aku tengok ada kepala apa-apa ke, kepala biuku ke apa ke. Kan? Innahu min Sulaiman. Opa, thank you. Okay, clear. Mbak, thank you. Hui. Tap share, tap share, tap share, tap share. Mantap kita punya share 5k. Let's go, tap and share. Teruskan. Aidin, terima kasih. Terima kasih. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lain okey dah. Kerusi. Lain okey. Lain okey? Full. Mana kerusi semalam Weh, ada barang tanam dekat sini ni. Weh. Ada sini. Semalam ada kerusi kat sini pun. Aku tak sentuh Tu kursi dalam tu. Geng, kerusi dalam ni. Maknanya ada orang masuk lah ni. Woi. Allah. Maknanya ada orang masuk. Semua ni. Tersusun lah. Assalamualaikum. Geng, lain ni. Lain ni. Uish. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Boy, dekat boy. Allahumma salli semua. Allah. Boy. Ni terbuka. Boy, siapa tutup? Ni tu tutup, ni terbuka. Ini buka. Ni tertutup, ni terbuka. Bukan kau ah. Ni tertutup. Wow. Kapten masuk, kapten masuk. Seram pula aku kat luar. Ni terbuka, geng. Semalam ni pun memang terbuka. Tadi tutup mana? Tadi separuh. Yalah, aku nampak tadi dia terbuka. Ini tertutup. Tak, okey. Semalam kursi ni dekat luar. Mana dia ada masuk ni? Ha? Ni apa? Dekat mana? Ni apa? Ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada benda ni. Sekejap aku kena pakai lampu putih. Bangkai apa ni? Apa benda ni? Ada respon. Apa ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Oi, betul lah tu aku cakap bawa bangkai tadi. Kenapa? Oi! 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 Kenapa? Oi! Oi! Oi, apa benda siap tu? Oi, apa tu? Barang lama. Oi. Barang lama ni. Semalam tak ada. Ni Barang apa? lama ni, boy. Ni apa? Barang lama. Semalam tak ada. Semalam sebab... Oh, Musa Sayyid Muhammad. Barang lama ni, boy. Tapi aku tak bawa bangkai pun. Bawa bangkai kuat ni. Aku tak bawa bangkai. Aduh. Apa benda siap ni? Geng, yang paling kepala boleh keluar, geng. Yang paling kepala boleh keluar. Yang rasa nak termuntah boleh keluar. Dan sekejap lagi masuk balik. Boy. Boy, kau tutup ke, boy? Boy kat sana. Aku nampak boy kat sana. Boy, kau tutup pintu ke, boy? Boy, ada bangkai. Ada bangkai, tapi aku tak tahu. Tak, kau ingat tak aku cakap tadi aku ada bawa bangkai haiwan? Aku tak tahu. Ni je kot. Aku tak tahu. Tu ada bangkai, geng, atas tu. Boy! Kau tutup pintu ke? Aku kat sini. Aku kat sini. Kenapa dia jatuh? Kenapa dia jatuh? Gila ni. Geng. Ni apa benda, bangkai apa tu, boleh tunjuk ke? Boleh ni? Ha? Seram pula kalau tunjuk. Oh, Musa Sayyid Muhammad. Malam masuk ada ke benda ni? Tak ada, Wan. Semalam ni bersepah. Kalau tengok ni lama ni. Ni bersepah. Bersepah, Wan. Ni. Ni bersepah semua kat Badan sini. dia ada orang masuk kat sini lah. Kursi kat depan. Oh. Ini, boy. Kalau kau cakap benda ni bersepah, mana ada orang yang naik kan ni? Ya, hari ni. Maknanya hari ni. Maknanya hari ni. Tu ada colok tu. Tu ada colok tu, Wan. Siapa colok kat kali? Ha. Wah, tak. Yang atas tu tikus dia tu, Mat. Yang bungkus tu apa? Siap ke tanah-tanah tu. Kejap. Bawah tu ada colok tu dekat dia punya. Ni dia punya bekas ni. Dalam tu ada colok tu. Tak berani aku buka, weh. Tak berani aku buka. Tak, dia macam bungkusan Cik Chong ni. Macam bungkusan Cik Chong. Korang tengok, dengan bertanahnya. Tak ada ini semalam. Ya, memang tak ada semalam. Jangan tutup mana. Jangan marah. Allahumma salli kat luar, boy. Kat luar. Hey. Siapa kat luar? Ibu tak ada keluar. Aku takutlah. Boleh Siapa boleh. kat luar? Sebab tu aku bukan ni, weh. bayangkan aku berapa kali keluar masuk weh. Berapa kali aku keluar masuk ni? Boy.
Santai boy. Okey tak? Tapi lain lah sini. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biru balik. Yang lain saya tak ingat. Yang ingat semalam sebab dia berlalu kursi tu. Ya Allahu Akbar. Aku Kursi dia semua sih. Aku dah tumbang siul. Ha? Dah tumbang. Saya ingat pada aku. Keluar dulu kan? Keluar dulu. Jangan. Keluar dulu. Sebab geng, saya, diorang baru bangkai. Saya tak bau. Saya seorang tak bau. Diorang lain semua bau. Orang bangkai kuat ni. Aku tak bau. Tu, besen pun beralih. Tak perasan lah kat lorong besen. Jangan. Tu aku cakap. Aku tak bau ni. Bagi saya minum air je. Okey, hidung aku okey. Sumpah aku tak expect gila tu. Tak perasan kat lorong. Kalau yang besen saya tak perasan. Kalau kau tanya aku lah, benda tu boleh dijadikan, sebab aku tengok dalam tu, bukan, boleh dijadikan satu sihir untuk mengenakan orang, mengenakan tujuan untuk memisahkan. Saya ada bangkai lagi. Sihir pemisah Macam lebih kurang lah, macam aku rasa. Saya ada bangkai lagi. Mungkin tu benda kecil yang berterbang laju tadi. Mungkin? Lepas tu kita masuk ke lah. Ha. Kau perasan tak aku cakap tadi benda putih Aku pun nampak. laju? Aku rasa benar lah ni ya. Dah bangun ni Fik. Sis Niko, tidur ke tadi? Tadi awal-awal tadi. Sis Niko tidur ke? Mengenang apa? Kejap geng. Saya refresh tas. Terima kasih Sis Niko. Kali tu sihat, tenang, bahagia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok kem aku sekejap. Gimana? Aku macam, Kena masuk dalam? aku macam nampak benda tu bergerak tu. Apa? Turunkan. 15 kilo. Turunkan. Turun. Tak relax rumah. Dia macam kalau kita masuk kan macam semalam, kat luar ni senyap kan boy? Oh. Luar ada suara-suara kan? Masuk je habis. Fix semua ke? Tak ada dah. Terima kasih. Mana yang belum paskat, korang paskat dulu geng. Yang belum paskat, korang paskat, bantu paskat. Oi! Astagfirullahaladzim. Wan. Depan kau gila. Depan kau. Macam ada benda yang halang ni. Bukan. Suara orang tua dah Macam ada ni. benda yang halang. Dekat tempat depan tu tadi, dengan aku suluh kan, bila aku suluh kan putih kan. Bila suluh, dia nampak macam ada bayang tau. Kalau ada objek, dia baru timbul bayang macam ni kan. Nampak tangan aku ni. Kan? Kalau aku suluh, baru timbul bayang. Sekarang ni aku suluh, depan tak ada objek. Apa pasal keluar bayang? Tu. Lepas tu aku dengar suara tu. Macam ni ni saya suluh. Saya suluh. Dia akan timbul bayang. Nampak tau? Masalah tadi depan tak ada objek. Wan. Aku dengar suara. Kau try mana? Kau tengok. Macam ada suara dah. Depan pintu je boy. Korang tak geng? Kan suara. salah. Kan. Tati boy. Boy, Tati boy. Boy, fokus depan boy. Yang donat tu jalan tinggal sikit lagi guys. Come on. Donat jalan ni. 200 lebih. Orang ni Nak jalan dia. cakap pula pertama kali datang sini. Orang suruh aku cakap lagi. Sedap apa cakap? Please, terima kasih. Cik Mana, terima kasih. Orang ni apa? Macam lekan cakap ni. Bagi kat. Relax dulu dia. Apa orang ni? Tati boy. Dia dengar suara halus ni.
Bagi ni. Wan. Biasa. Boy. Woi. Kenapa kau? Ya. Kenapa? Kenapa boy? Kenapa kau? Kaki kau macam kena tarik mat situ. Ini main tarik-tarik pula dia ni. Dalam. Ada yang keluar, boy keluar. Gelakkan aku. Jap, aku tengah fikir. Apa benda aku nak buat? Jap. Sebab kan kita kat dalam ni 4 orang ramai. Ini kalau buat dia cantik juga ni maksud. Kena besar mana pun tempat ni. Kejap. Aku kena letak kat mana lah. Kalau ada orang Sebab dia punya ni kecil. Laluan dia. Ya, aku tengah fikir macam mana nak set up ni. turun. Yang gelak tu bagi Ros. Siapa yang cakap saya try tu? Tuan sudah pergi 2 paus. geng. Sudah diteriakkan kalau aku pergi lagi. Tak keluar aku di sana. 16 sana. Benar, tinggi. 16 sana. Betul. Wanted Aim Mel. Betul. Datang sini yak. 14.9. Masuk dalam. Straight macam sampai kat rumah tadi tu. Wanted Dia pernah masuk lah. Dah tahu lah. Mel. Tadi kan. Kak Julie je. Terima kasih N. Nefas terima kasih. Tidak payah korang paksa aku masuk di sana. Okey. Nefas terima kasih. Saya akan letak Wanted Aim dan Mel dekat dalam rumah ni, dekat setiap bilik geng. Setiap bilik. Okey? Setiap bilik. Aku akan letak baik Aim. Kak Julie baik. Aku akan letak Aim dekat bilik yang ada benda lah tu. Kenapa Aim? Sekejap aku terangkan. Lepas tu Wanted dekat bilik belakang, Mel dekat bilik sini. So maknanya 3 orang dalam satu rumah ni 3 orang. Seorang dekat hall, seorang dekat bilik. Bilik itu siapa duduk? Bilik B. Bilik tu ikutlah. Tak macam ni. Tengah-tengah ni Wanted dengan Mel. Belah dalam tu biar Aim seorang. Aim seorang kat dalam bilik tu. So maknanya situasi sekarang ni, siapa yang ada phone lebih korang power lah. Korang boleh tengok semua angle. Jom, sebelum diorang masuk, tolong kita gerakkan tas kita nak settle ni sikit ni. Come on guys. Sebelum diorang sampai. 14 sekali lagi. Come on. Okey, kita ada bantuan daripada Tuan Ojol. Dia cuba tarik daripada base untuk keluarkan benda ni. Kita tengok lah sekejap lagi. Stresnya sis Nuko. Awet. Masuk cepat hantunya pun. Kak Aizah, boleh. Nanti kita tengok. Komen dengan nama sama je perangai. Kita pergi try uji nyali ni dulu. Sarina terima kasih. Kalau teruk nanti kita cuba leraikan. Boleh Kita akan try. Tapi aku bangkai tu aku tak boleh tahan tu. Lain okey. Kalau setakat nak buka tu boleh lagi. Bangkai tu. Aduh. Silap atas bawah tengah. Lambat air. Macam itu. Lambat. Nak buka tu tak ada masalah. Bangkai tu. Kalau dah 15 Aduh, mana ada gela. Bangun terus macam ni. Alamak. Sis, minum air sis. dia punya apa namanya? Ada bisik ke? Tak ada. Pun dah pudar dah berkulit. Tak ada. Tak dengar. Tapi masih lagi okey. Go. So sekejap geng, kita tunggu. Kita pun uji nyali. Yes. Yang mana belum kita tunggu kita punya base. Yang mana belum share 3 orang untuk uji nyali kat dalam ni geng. Tolong follow akaun ni saya boleh tak geng? Ramai tak follow lagi ni. Apalah korang ni 4,500 orang tak follow lagi, tak apa-apa dah. Tak respect lah you all. Respect lah sikit. Geng. Hari-hari tengok pun tak follow ke? Nampak cantik. Ada bisik? Tak ada orang bisik lagi. Kan? Ada bisik macam saya lah kot. Talihin, thank you. Yang dah follow terima kasih. Saya kat yang belum follow. Terima kasih Linda. Maybe ada waris Ada. yang bersihkan. Eh? Tak ada geng. Siapa yang bisik? Ada yang, Mana ada orang bisik? tak ada siapa Tapi yang jaga tempat dekat sini baru cakap ada orang bisik. Bisik masa aku tengah bercakap? Thank you guys. Ada. Mantap lah. Sebab kat sini geng, daripada semalam tau, dia punya suara tu hujung-hujung semua. Tak ada orang. Tak ada orang. Ni pun tak ada orang juga. Tak ada orang. Tak ada orang. Tak ada. Tak ada. Sebelah saya Syafiq. Bawah tak ada. Ada polo tak?
Tahulah. Ha? Bukan eh? Bukan. Hanya rumah ni. Orang semua geng kat sini. Orang. Hanya rumah. Korang nampak kaki kan? Orang semua. Tapping tak ada kawan balik tapping. Nampak? Okey. Tapping kita 1.4M. Share 10k strategi geng, tinggal tas lagi guys. Lagi pening. Terus ingat donat. Okey, terima. Syah, terima kasih. Terima kasih. Cuba kau buat kentut? visi. Siapa pula yang kentut pula Kak Farah? Kau visi aku kat. Kenapa? Tuan buka dulu untuk dia orang. Okey. Thank you so much, Margolin. Terima kasih. Tak payah muka. Sis Tak Niko. payah senyum. Sis Niko, Tak thank payah you. senyum. Tutup lampu kau Okey, ni Tuan Ojol tengah bukakan Lampu tutup boy. laluan untuk diorang bertiga ni. InsyaAllah geng, kita nampak lagi apa yang kita patut nampak. Kakak cantik, rambut kelenting, Sudah patilah. buat kerja ganda. Kakak cantik, yang rambut kelenting, buat kerja anda. Kita baru Takkan Kak Melaka tak ikut. Come on lah. Itu wanted Ayim dengan Mel. So yang ni adalah Tuan Ojol. Dia seorang anggota Tu. di Melaka. Tapi dalam masa sama dia perawat. Cuma dia merawat tu bukanlah full time. Okey, tangan bos Wan geng. Tangan bos Wan, bukan tu. Bukan kakak cantik. Dia bukakan laluan dulu untuk 3 orang ni. Kemudian Okay, out dulu first. Sebelum habis pantang ni. Alamak. Kak Juli. boleh kawan insya-Allah. Tahan Kak Juli. Tahan, Kak Juli, Mantap buka lampu. Tahan Kak Juli. Tahan. Ya Ustaz Ojol. Kau start Tuan. Tuan Ojol. Tuan Ojol. Tuan Ojol. Yang dia anggota. Diorang tiga ni akan uji nyali kat sini geng. Jadi Tuan Ojol nak pagar diri lah yang dipaham. Apa dia nanti. Dia tengah buat ritual Terus sikit dia pembukaan. Jangan kosongkan skrin geng. Come on semua. InsyaAllah Kak Domi. Ramai-ramai bantu. Tarik 14.5 lagi 14.5. Kan tak sedap hati kan? Dah nak on the way Alright, Okey. baik. Tuan, terima kasih Tuan. Thank you Tuan. Thank you tuan. Terima kasih. Gelap. Tak payah senyum. Besar. Lebar nak muka. Teruskan. Tapping 2M, come on. Penuh skrinnya. Donat stuck dekat situ geng. Ya Come on. geng, korang tak gerakkan donat geng. Dah 4,700 orang geng, bukan 47 orang geng. 8 minit lagi. Donat come on. stuck kat situ Ya geng. Allah. Let's go. My Dua ratus terima lebih kasih. lagi, geng. Tengok, saya Ya, push Rabbi, orang yang sama je yang bantu geng. Come Kesian. on. Sebelum diorang sampai. Terima kasih bini kita, terima kasih. Let's go geng, semangat geng. Kat Melaka bang, kat Melaka. TikTok di charge. Sebelum diorang sampai, cepat. Punya apa ni? Bagi settlekan yang tu. Oi, je. Bapa Mia, awas Tak lu. boleh fokus dah. Hai? Lepas ni dah memang dah boleh push tas dah. Alright tak alright Mia? Kena fokus. Terima kasih. Hati. Ya betul geng. Macam mana kita nak Lepas push ni tak kat dalam? Tak boleh fokus kat Jerit sekali Kak Rubiah, terima kasih. Jerit sekali geng donat. Jerit sekali geng donat. Jerit sekali geng donat. Kat Melaka bang. Tak boleh nak bagi tahu straight bang. Kak Rubiah, terima kasih Kak Rubiah. Thank you so much. Come on. Banyak yang cakap. Ramai donat. Banyak yang cakap. Siapa? Ros. 100 lebih lagi guys. Ros. 100. Bukan itu punya motor tadi geng. Empathy, steady, empathy. Sarina, thank you Kak. Sheila Ijan. Terima kasih. Pipi merah, Waalaikumsalam. Hai kau orang. Geng, daily kita nombor 6 geng. 150. Boleh tak saya makan dia geng, tu. saya nak potong nombor 5 boleh tak geng? Go geng, potong nombor 5 geng. Boleh tak geng? Susah tau kita nak potong nombor 5 tu. Kak Rayu terima kasih. makan dia. Senang bila kita dah ramai. Bila semua yang ada dalam ni function. Kak Rayu, Wani terima kasih. Biarlah hari pertama. Saya dah cuba Terima kasih. buka pada diorang Let's dulu. go, terima Baik, kasih. Tuan, terima kasih Tuan.
Thank you Tuan Jol. Hari pertama dekat Melaka komunitas guys. Come on. Tu geram aku dia ni. Kita biarlah special daripada yang lain. Sebab apa? Sebab kita buat dekat Melaka. Nombor 5 macam nak potong fee. Geram aku. Cepat weh. Golongan tu, thank you. Nombor 5. Kak Long, thank you. Tak cerah pun Nombor gelap. Lampu kita orang ni bang. Macam mana nak potong? Nombor 5 macam mana nak potong? Dan Macam mana peranan nak potong? Jerung. 100 lebih lagi. Okey. Kalau aku tak buat macam ni tak Harimau apa. Melaya potong. Harimau Melaya confirm potong punya. Come on, Peranan Debbie. Jerung, thank you. Terima kasih. Boleh ni, geng. Boleh ni, geng. Terus. Settle sikit lagi. Ayu, batalion semua. Kak Long, Thank kasih you. muka lah sikit Kak Long. Kasih muka sikit lah Kak Thank you Long. so much. Rambut aku. Kasih potong lah sikit Kak Long. Aku juga tu. Kak Long, Mana my tahu sister. lah kan ada orang mau bagi boy anak kecil. Kasih muka lah sikit. Kot lah kan. Kita try lah. Kasih fun-fun sikit lah Kak Long. Try lah. Kak Long, Terkejut aku. Allah, Pi. Kenapa? Muka saya macam hantu ke? Kot lah kan. Muka aku macam hantu ke? kasih muka sikit lah Kak Long. Macam hantu ke? Tadi Kak Long yang tanya macam mana? Bukan. Epidiki. Biniki. Okey, biniki. Biniki maknanya kena buat tas ni. Dia kena. Bukan bang. Tiba-tiba pusing kem. Okeylah, tak suka tengok muka saya. Tak apa. Gerakkan tas. Gerakkan tas. Mantap settle. Come on. Mantap. Semangat semua. Settle guys. Steady guys. Macam ni tu bang. Sabar korang geng. Settlekan bros kita. Siapa ni? Brad Pitt. Boy, sabar korang. Settlekan bros kita. 6 babus. Gila lah. 6,000 bros lah ni. 6. 6 babus. 6. Selina, thank you. Mantap, baik terus guys. Siapa ni? Kau siapa? Kau pernah kena block tak dekat dalam live orang lain? Aku boleh block kau tau tapi minta permission Sapik kau. 14k lagi. Kau nak? 14k lagi. Settle tas. Mon. Hello? Yes. You my sister. Help me. My sister, help me. Thank you. Jerung. Aku boleh ambil, aku boleh hilangkan akaun kau tanpa minta permission Sapik kau. Tak banyak lagi. Semangat lagi. Kailah, thank you. Kak Long dah tidur lah, ni kucing dia. Astaghfirullahaladzim, kucing dia. Come on guys. Lidah. Kak, tolonglah Kak. Kucing dia. Bella ke tu? Kau seorang bully. Bella eh? Okey. Biniki 3, Kak Long 3. Tapi lengkapkan 50k Kita. lagi. Lengkapkan 50k lagi. Kak Long 3, Biniki 3. Nice. Allah. Berkali. Babah kami tak blok Okey lagi. tak 2 blok paus orang. naik Tak 50K. tentu pasal. 2 paus naik 50k. Nasib baik. Come on. Nasib baik. Nasib baik. Nasib baik. Tak banyak dah. Sikit lagi settle. Sikit lagi. Come on. Cepatlah nak masuk dia, cepatlah, tolonglah cepatlah nak masuk. Kak Long, Biniki tolong. Senyum sikit. Tak boleh senyum ah. Kak Long 3, Biniki 3 cepat. Go. Kenapa kan? Weh, terkejut. Terkejut lalu terkentut. Geng, donat jangan tak gerak geng. Come on, kita nak masuk ni. Donat sampai dah. Go geng. Let's go. Semangat semua. Okey, Kak Julie masuk. Lagi 3. Okey, Kak Julie 3, Kak Long 3, Biniki 3. Lagi 2. Lagi 2 Kak Long. Serius dah. Kak Long, thank you. Kau diam lah, ni live aku. Okey lah kau. Kena pakai mata. Okey. Yang tahu live aku. Okey, mana ni Lagi lagi? donat satu. Berdonat pun saya tak nampak ni. Let's go. Okey, Okey. lagi 4. Lagi 4. Go. 4. Siapa tadi bagi? Betul guys. Ada. Biniki. Thank you, B. Lagi 4. Drag, terima kasih. AP, terima kasih. Mantap. Let's go, geng. Come on. Kak Long, you are my Kak Long. Rumah tu